Assalamualaikum, saya Muhammad Iskandar Zulkarnain atau dikenali sebagai anak kanda. Saya generasi kedua untuk dalam pertanian ni. Saya meneruskan legasi ayah saya. Sebelum ni dia buat sawit. Alhamdulillah kami ada sawit dalam dekat 40 ekar. Dan seterusnya kami akan meneruskan ternakan lembu secara integrasi. Sebab apa saya nak masuk dalam pertandingan ikon pertanian moden ni? Sebab saya tu ni ternak lembu dan saya menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan saya juga berkongsi cara macam mana kehidupan sebagai seorang petani, membaja, meracun, penjagaan, pemakanan dan sebagainya. Dan ramai integral ni kami modify, kami minta hardware untuk buatkan dia macam ponton, dia boleh terapung ikut arah air. Macam sekarang ni air tengah surut, jadi kat sini kalau tidak air akan sampai sana. Dia boleh terapung ikut arah air. So farm air sini untuk ke kolam minum air lembu dan untuk penggunaan cuci kandang atau sebagainya.